Jalan yang akan saya lalui ini adalah jalan biasa, dan sekarang ini sebenarnya saya dah sampai ke kawasan kelapa sawit. Jadi lampu isyarat bertukar menjadi warna hijau dan saya teruskan lagi perjalanan. Ini saya tunjukkan begitu banyak sekali kenderaan yang daripada tol, Plaza Tol Sedenak. Jadi nampaknya jalan semakin banyak kenderaan ni. Begitu banyak sekali lori, saya tunjukkan. Okey, saya dah sampai ke Plaza Tol Sempang Renggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Ini saya berada di Batu 21 Kulai. Jadi saya sebenarnya nak balik ke arah Sempang Renggam. Jadi saya gunakan jalan biasa. Yang ini kalau ikut highway belok sebelah kiri, tetapi kali ini saya menggunakan jalan biasa, iaitu depan ada Lotus, dan saya akan terus. Jom ikuti perjalanan saya seperti apa. Ketika ini jam menunjukkan pukul 8 pagi. Saya berada di persimpangan Lotus, iaitu menuju ke Kulai, dan terus itu ialah menuju ke Sempang Renggam. Jalan yang akan saya lalui ini adalah jalan biasa, iaitu akan melalui beberapa buah pekan kecil seperti kelapa sawit, Batu 21, dan juga seterusnya ke Sempang Sedenak, dan akhirnya ke Plaza Tol Sempang Renggam. Ini sekali lagi kita tengok, nampak jalannya agak luas sedikit berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Tempat yang saya lalui ini masih lagi di daerah Kulai. Jadi situasinya seperti ini Jadi di hadapan saya ini ada kenderaan berat. Jadi saya kena menggunakan lorong ke sebelah kanan ini dan terpaksalah berhati-hati. Ini saya potong kenderaan ini. Jadi inilah yang menyebabkan kawasan ini agak sesak. Ini kalau kita perhatikan di hadapan ini ada lagi satu lampu isyarat. Ni kita tengok dekat sini, di sebelah kanan itu banyak bangunan-bangunan, dan sekarang ini sebenarnya saya dah sampai ke kawasan kelapa sawit. Inilah bandarnya kelapa sawit. Saya dapat tunjukkan terdapat pembangunan yang agak pesat ketika ini. Ini berbanding dengan 10 tahun dahulu, kedudukan kelapa sawit tak seperti ini. Tapi sekarang ni nampak telah menjadi begitu maju, seperti juga yang saya lalui di Bandar Kulai tadi. Di kelapa sawit ni pembangunannya agak pesat kerana di bahagian kanan tu terdapat projek taman perumahan. Jadi nampaknya taman perumahan di kawasan ni semakin rancak, seolah-olah seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Di sebelah kanan saya itu pun terdapat juga klinik Adham tu selain daripada cawangan ni yang terdapat di Kulai. Selepas saya melalui bandar kelapa sawit ni, jadi keadaan jalan menjadi tenang kembali dan pemanduan semakin mudah selepas melalui kelapa sawit tadi. Alhamdulillah
Alhamdulillah nampak pemandangan di waktu pagi cerah sekali dan kelihatan pokok-pokok menghijau di kanan dan kiri. Jadi pokok-pokok yang ditanam di kanan kiri ini adalah untuk kehijauan dan kelestarian sepanjang jalan untuk pengguna-pengguna jalan raya ini. Sebenarnya saya dah lama tak lalu jalan ni, kerana bila saya balik ke arah Melaka, saya akan menggunakan lebuh raya. Tapi pada pagi ni saya mencuba pula untuk menggunakan jalan dari Kulai menuju ke Sempang Renggam, dan selepas itu nanti saya akan gunakan lebuh raya untuk menuju ke Melaka. Sekali lagi kita akan bertemu di kawasan yang agak sibuk juga di sini. Jadi situasi jalan pada pagi ini seperti ini, dan sekarang ni kita berada di Air Bemban Kulai. Jadi satu ketika dulu Air Bemban ni kawasan kampung, tapi nampaknya terdapat banyak sekali pusat-pusat perniagaan di sini. Seperti yang tunjukkan, di sebelah ni ada sekolah dan di sebelah ini ada medan selera. Tapi nampaknya pagi ini tidak dibuka lagi. Dan selepas daripada kampung Bemban, Air Bemban, ini pula saya berada di kampung Air Manis. Jadi bersebelahan kampung. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok, di kawasan Air Manis ni ada sekolah agama di sebelah kanan tu. Dan kita tengok ada juga kawasan-kawasan yang digunakan untuk pusat-pusat perniagaan. Dan di atas ni Air Manis ni ada masjid tu, saya tunjukkan. Ini salah satu masjid yang memang sejak daripada dahulu lagi terjaga dan terpelihara dengan baik. Nah, cuba sahabat-sahabat tengok, nampaknya di hadapan tu begitu banyak sekali kenderaan. Jadi saya kena mengikutilah kadar yang telah ditetapkan di kawasan ini. Jadi keadaan jalan ni memang tidak boleh memotong ni. Di depan tu ada lori, kemudian ada beberapa buah kenderaan di hadapan saya. Jadi kita kena kawal emosi supaya bersabar ketika memandu di kawasan seperti ini. Ya, kita akan melalui jalan seperti ini. Jadi melalui beberapa kawasan yang dikelilingi pokok-pokok yang ditanam. Jadi pokok ni kelihatan tinggi dan redup kalau kita memandu pada waktu pagi seperti ini. Ni kita tengok kawasan atau penjalannya seperti ini. Itu di sebelah kiri itu ke Felda Bukit Batu. Jadi kita tengok dan juga boleh menghala ke lebuh raya tu. Ada Kuala Lumpur, Johor Bahru, belok ke sebelah kiri. Dan kita dah menghampiri kawasan Bukit Batu. Ini saya tunjukkan begitu banyak sekali kenderaan yang daripada tol, Plaza Tol Sedenak tu. Ini ada lori yang menuju ke arah Johor Bahru dan juga kereta di situ. Okey, jadi perjalanan saya teruskan lagi. Beginilah situasinya di waktu pagi yang menghampiri ke Pekan Bukit Batu. Ni kita tengok keadaan jalannya, dan di situ ada papan tanda menunjukkan Sempang Renggam ada 21 km, Aitam 40 km. Sekali lagi kita nampak ada melalui kawasan pusat perniagaan, dan di hadapan sana itu terdapat Shell.
Ni Shell ni pun nampaknya baru saja dibuka. Alhamdulillah, nampak perjalanan saya kali ini lancar dan tidak menampakkan banyak kenderaan. Cuma di hadapan ni nampaknya ada kenderaan berat Jadi nak motong pun tak boleh. Sini ada garisan kembar 2 ni. Jadi begitulah keadaannya pada waktu pagi ni. Jadi bila sahabat-sahabat melalui jalan ini, tengok di depan saya ni ada motosikal, jadi kena hati-hatilah. Ni kawasan ini dibenarkan 60 km per jam. Alhamdulillah, akhirnya saya memandu di kawasan zon selesa. Jadi tidak kelihatan kenderaan yang bersepang siur lagi seperti sebelum ini. Cuma apa yang dapat saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, jalan ini adalah yang berbengkang-bengkok. Iaitu jalan ini adalah merupakan jalan utama menuju ke arah utara. Sebelum adanya lebuh raya, inilah merupakan jalan utama yang digunakan oleh pengguna-pengguna jalan raya yang nak menuju ke arah dari selatan menuju ke utara. Sekarang ni saya dah baru sahaja menuju ke daerah Keluang. Tadi sepadan Kulai dan sekarang ni saya berada di kawasan daerah Keluang. Cuma apa yang nak dapat saya sebutkan di sini, jalan ini selalu digunakan banyak sekali kenderaan-kenderaan berat, terutama lori. Tengok baru saya cakap ni dah ada nampak sebuah lori ni lalu di sini. Dan juga ni pun lori juga. Sebab itu saya nyatakan, kalau sahabat-sahabat menggunakan jalan ini, sahabat akan berhadapan dengan kenderaan berat yang memang seringkali menggunakan jalan ini sebagai laluan utama mereka. Kita melalui kawasan ini, ini biasanya di kawasan ini terdapat kawasan ladang kelapa sawit. Jadi kalau pada waktu malam, jalan ni agak sunyi sikit lah. Ini saya tunjukkan di sebelah kanan ini. Sebelum sampai ke Sempang Renggam, kita akan melalui kawasan perladangan, khususnya tempat-tempat yang ditanam kelapa sawit. Jadi bila kita melalui jalan ini, memang daripada sejak dahulu lagi jalan ini agak luas, khususnya di kawasan ini, kerana dikenal pasti satu ketika dahulu kawasan ini adalah merupakan kawasan kemalangan. Jadi sebab itu pihak bertanggungjawab telah membesarkan jalan ini. Kita tengok seperti yang saya tunjukkan inilah. Ini kita tengok untuk masuk ke persimpangan lebuh raya Sempang Renggam ni, iaitu Pazatul, ada 1 km lagi. Dan Sempang ini ialah sebelah kiri. Itu ada lagi 500 meter. Jadi kalau sahabat nak terus ke Sempang Renggam, boleh meneruskan perjalanan ke sana. Dan ini saya akan masuk ke lebuh raya. Jadi terus itu ke Sempang Renggam. Ini dia akan memberikan petunjuk bahawa ini akan ada persimpangan. Ya, terus saya nyatakan tadi itu ialah ke Sempang Renggam. Dan sekarang ni saya nak belok ke sebelah kiri menuju ke Plaza Tol. Itu ini dah Sempang Renggam lah depan ni. Ini lalui bandar Sempang Renggam. Dan sekarang saya akan menuju ke Plaza Tol. Ni kita nampak terdapat kawasan projek perumahan. Itu
Ya, tu dia, dah sampai dekat sini. Kita nampak ada persimpangan, lepas tu lampu isyarat. Itu kalau menuju ke terus itu ke Benot sahabat. Tu terus ke Benot, dan saya nak menuju ke Plaza Tol. Jadi saya belok di sebelah kiri. Ini keadaan kenderaan di sini. Okey, saya dah sampai ke Plaza Tol Semparenggang. Terima kasih kerana menonton video ini hingga selamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Jumpa lagi.